Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakri Syahri Zuraimi bin Muhammad Faizal bersama, dan saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan, dan saya Ahmad Fitri bin Syarata. Okey, saya merupakan selaku moderator pada hari ini bersama dua panel yang handsome dan segak tampan akan melakukan satu forum temu bual secara santai berkaitan peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang jati diri bangsa Malaysia. Ia bukan sekadar menjadi alat komunikasi pada hari ini, malah bahasa Melayu ini berfungsi sebagai wadah ilmu, budaya dan perpaduan dalam arus globalisasi dan kemajuan teknologi Melayu yang semakin pesat hingga kini. Kedudukan bahasa Melayu seringkali diuji oleh pengaruh bahasa asing, terutamanya bahasa Inggeris, India ataupun Cina. Walau bagaimanapun, terdapat ramai tokoh yang telah berjuang dan berkorban demi memastikan bahasa Melayu terus diperjuang dan dipertahankan serta dimartabatkan ke tahap yang sewajarnya. Okey, baiklah. Temu bual ini akan meneliti dengan lebih mendalam yang berkaitan peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, bolehkah Fitri dan Mus'ab menjelaskan sedikit sebanyak tentang latar belakang tokoh masing-masing serta sumbangan awal mereka terhadap bahasa Melayu? Baiklah, kita persilakan dengan panel yang pertama, Mus'ab. Baik, terima kasih moderator yang sungguh tampan lagi bergaya pada hari ini dengan kata-kata yang sungguh dermawan dilontarkan saja tadi. Baik, tokoh yang saya akan bawa ialah Zakbar, atau nama penuhnya Zainal Abidin bin Ahmad. Dilahirkan pada tahun 1895 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan, pendidik, penulis dan reformis Melayu yang amat disegani. Zakbar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir sebelum melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Melayu Melaka dan seterusnya ke Maktab Perguruan Sultan Idris. Beliau kemudian menjadi guru dan akhirnya pensyarah di Universiti Malaya di Singapura, di mana beliau banyak menghasilkan karya bahasa dan pemikiran bangsa. Sumbangan besar Zakbar adalah dalam bidang tata bahasa, ejaan dan penulisan ilmiah. Beliau memperkenalkan ejaan Zakbar pada tahun 1933 yang menyusun dan menyeragamkan sistem ejaan bahasa buat pertama kali secara rasmi. Selain itu, karya beliau seperti Pelita Bahasa dan ilmu mengarang Melayu menjadi asas kepada pengajaran bahasa yang betul dan sistematik. Zakbar juga seorang nasionalis yang percaya bahawa kemajuan bangsa bergantung kepada kekuatan bahasa dan pendidikan. Okey, baiklah, terima kasih Ahmad Mus'ab. Baiklah, kita beralih kepada panel yang kedua, Fitri. Untuk saya pula, saya akan membawa tokoh yang sering kali dikenali ramai, iaitu Tun Dr. Mahathir. Beliau dilahirkan pada 10 Julai 1925 di Alor, Kedah. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh, serta dikenali sebagai bapa pemodenan Malaysia. Tun Mahathir terkenal dengan pemikiran yang jauh ke hadapan dan pendekatan yang tegas dalam aspek bahasa. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang mesti dihormati dan digunakan oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Namun, beliau juga realistik dan berpandangan bahawa untuk menghadapi dunia global, rakyat Malaysia perlu menguasai bahasa lain seperti bahasa Inggeris, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi.
Tun Mahathir memperkenalkan dasar-dasar pendidikan dan pentadbiran yang memperkukuhkan peranan bahasa Melayu dalam sistem negara. Antaranya dasar pendidikan kebangsaan, dasar bahasa kebangsaan serta memperkukuhkan peranan Dewan Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Okey, baik. Baiklah Fitri dan Mus'ab, kita telah mengenali tokoh-tokoh ini dengan lebih dekat. Bolehkah Fitri dan Mus'ab menjelaskan kepada saya dan kepada para penonton yang akan melihat video ini tentang peranan utama yang dimainkan oleh mereka dalam memperkukuh dan memartabatkan bahasa Melayu? Baiklah. Boleh? Boleh. Baik. Peranan Zakbar. Zakbar memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk dasar dan sistem bahasa Melayu moden. Beliau menyusun sistem ejaan Rumi Melayu yang dikenali sebagai ejaan Zakbar. Sistem ini menjadi rujukan utama dalam dunia pendidikan, penulisan, pentadbiran pada zamannya. Beliau menulis buku pelita bahasa Melayu yang menjadi panduan kepada guru dan pelajar dalam memahami struktur bahasa dengan betul. Dalam buku itu, beliau menekankan penggunaan tata bahasa yang teratur serta penulisan yang jelas dan bermakna. Selain itu, Zakbar juga menggunakan tulisan dan ceramahnya untuk membangkitkan kesedaran bahasa. Beliau sering menegaskan bahawa bahasa adalah alat kemajuan bangsa dan kunci kepada kebangkitan tamadun Melayu. Tanpa bahasa yang kuat, bangsa Melayu akan hilang arah dan jati diri. Baiklah, apa pula Tun Mahathir buat tu penting? Okey. Untuk Tun Dr. Mahathir pula, dia pula lebih memperjuangkan bahasa melalui pelaksanaan dasar-dasar nasional. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri, bahasa Melayu dijadikan bahasa utama dalam pentadbiran kerajaan, urusan rasmi dan pendidikan di semua peringkat. Beliau juga menekankan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam bidang-bidang strategik seperti undang-undang, ekonomi dan sains supaya ia tidak dianggap ketinggalan zaman. Selain itu, Tun Dr. Mahathir turut mengukuhkan peranan DBP iaitu Dewan Bahasa Pustaka untuk menerbitkan lebih banyak buku ilmiah dalam bahasa Melayu agar terus berkembang sebagai bahasa ilmu. Namun, dalam bahasa yang sama, beliau menegaskan pentingnya rakyat Malaysia tidak meninggalkan bahasa Inggeris, bukan untuk menggantikan bahasa Melayu, tetapi sebagai bahasa tambahan untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Baiklah Fitri dan Mus'ab, menarik sekali info yang diberikan. Berdasarkan penerangan kamu berdua tadi, jelaslah bahawa kedua tokoh ini mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam memanfaatkan dalam bidang masing-masing. Seterusnya kita akan beralih kepada pemikiran dan pendekatan tokoh. Bolehkah Fitri dan Mus'ab menjelaskan perbezaan dari segi pemikiran dan falsafah perjuangan mereka tersendiri sewaktu dahulu? Baiklah, terus. Terima kasih, moderator. Baik, Zakbar berfalsafah bahawa kekuatan bangsa datang daripada kekuatan akal dan bahasa. Beliau menolak pandangan yang merendahkan keupayaan bahasa Melayu dan membuktikan bahawa bahasa ini mampu menjadi bahasa ilmu. Pemikirannya berasaskan semangat nasionalisme. Beliau mahu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam pendidikan supaya bangsa Melayu tidak bergantung kepada bahasa penjajah. Yang seperti kita tahu, penjajah kita Portugis, komunis dan lain-lain. Bagi Zakbar, memartabatkan bahasa bukan sekadar slogan, tetapi satu perjuangan moral dan intelektual. Beliau percaya bahawa apabila rakyat menggunakan bahasa mereka dengan betul dan penuh adab, maka bangsa itu akan dihormati oleh bangsa lain. Seperti
yang pernah terjadi sebelum ini. Bangsa China dan India bergaduh atas kerana tidak menjaga bahasa mereka. Baiklah, Mus'ab sangat memberikan penjelasan yang sangat menarik dan jelas. Bagaimana pula Tun Mahathir Fitri? Okey. Saya sangat setuju dengan apa yang diterangkan oleh Mus'ab tentang pendapat, pandangan daripada Za'bah. Seterusnya saya akan memberi pendapat daripada sudut pandang Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir pula lebih bersifat realistik dan berpandangan jauh. Beliau mahu memastikan bahawa dalam dunia moden yang penuh dengan perubahan teknologi dan globalisasi, bahasa Melayu tidak ketinggalan. Pemikiran beliau menekankan keseimbangan antara jati diri bangsa dengan keperluan dunia. Dalam ucapannya, beliau sering menyebut bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa kemajuan, bukan hanya bahasa nostalgia. Beliau menolak pandangan bahawa penggunaan bahasa Inggeris akan meminggirkan bahasa Melayu. Sebaliknya, beliau mahu rakyat menggunakan kedua-dua secara harmoni. Bahasa Melayu untuk membina jati diri dan bahasa Inggeris untuk memperluaskan ilmu dan hubungan antara bangsa. Bukan sekadar sebagai komunikasi seharian. Bahasa Inggeris ini pada pandangan Tun Dr. Mahathir hanya digunakan untuk komunikasi antara bangsa dan memperluaskan ilmu kita, bukan untuk komunikasi seharian. Okey, baik. Baiklah Fitri dan Mus'ab, terima kasih atas perbincangan yang diberikan oleh sebentar tadi. Tetapi pada kini kita sering melihat bahasa Melayu kini sangat tidak diamalkan oleh generasi muda zaman sekarang. Lebih-lebih lagi oleh kalangan remaja di IPTA atau universiti-universiti yang lain. Saya nak tanya, atau kamu berdua boleh membincangkan apakah cabaran yang dihadapi bahasa Melayu pada hari ini? Nyatakan bentuk cabaran itu dan bagaimana pemikiran dua tokoh tadi, iaitu Za'bah dan Mahathir, ini berdasarkan dua tokoh tadi, kita boleh menjadikan panduan untuk menghadapi cabaran tersebut. Okey, kita persilakan Mus'ab dahulu. Baik. Za'bah sejak dahulu lagi sudah mengingatkan bahawa bahasa akan lemah jika penuturnya tidak menghargainya. Hari ini cabaran utama ialah sikap masyarakat sendiri yang cenderung mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa asing, terutamanya dalam media sosial dan komunikasi harian. Yang sering kita lihat bahawa anak muda pada masa kini ataupun kanak-kanak sering mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jiran kita sendiri. Ini berlaku kerana banyak pengaruh media sosial yang berasal daripada Indonesia, dan mereka sering menggunakan alat seperti telefon pintar dan televisyen untuk melihat berpengaruh media sosial daripada luar negara, dan ianya telah menjadi rutin kepada mereka untuk menutur dalam bahasa Indonesia. Za'bah menegaskan bahawa bahasa mencerminkan peribadi bangsa. Jika bahasa rosak, maka rosaklah pemikiran bangsa itu. Beliau juga menekankan kepentingan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus menjadi benteng utama dalam memupuk kecintaan terhadap bahasa Melayu. Jika generasi muda tidak didedahkan kepada bahasa yang betul, nilai dan budaya bangsa akan terhakis sedikit demi sedikit. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada Ahmad Fitri. Boleh berikan pendapat anda?
Tun Mahathir pun melihat cabaran dari sudut globalisasi. Dalam dunia teknologi maklumat, bahasa Melayu perlu disesuaikan dengan konteks baru. Perlu ada usaha membanyakkan bahan ilmiah digital dan media dalam bahasa Melayu. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu tidak boleh hanya sebagai bahasa sastera atau budaya, tapi mesti menjadi bahasa sains, teknologi dan inovasi. Sebagai contoh, semasa pentadbiran beliau, kerajaan memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti penerbitan jurnal akademik dalam bahasa Melayu dan pemerkasaan institusi terjemahan bagi mengembangkan kosakata bahasa ini agar setanding dengan bahasa antarabangsa. Jadi fokusnya Tun Dr. Mahathir adalah mempermodenkan bahasa Melayu setanding dengan bahasa Inggeris. Daripada kita mengambil terus bahasa Inggeris, istilah-istilah bahasa Inggeris, lebih baik kita menerjemahkan dan menambah kotakasa bahasa Melayu daripada kita menggunakan bahasa asing. Okey, baik. Fitri, boleh saya bertanya? Pada pendapat Fitri, adakah peranan ibu bapa sangat penting untuk mendidik anak-anak berkaitan bahasa bahasa ibunda mereka tersendiri? Bagi saya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mentadbirkan bahasa Melayu. Kerana anak-anak kita bermulanya daripada rumah, dan perbualan mereka sendiri bermula daripada rumah sendiri. Dan apabila ibu ayah menggunakan bahasa asing di rumah, jadi kebiasaannya anak akan mendengar dan menjadi menormalisasikan bahasa asing sebagai bahasa penutur. Dan ini akan menyebabkan anak-anak tersebut akan biasa untuk menggunakan bahasa asing menjadi bahasa penutur seharian mereka. Okey, baik. Ustaz, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Sebagai seorang guru, apakah peranan guru tersebut untuk mematapkan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid yang telah terjerumus dengan bahasa Inggeris? Sebab saya tengok sekarang bukan setakat bahasa Inggeris je yang mereka gunakan, tapi mereka lebih cenderung kepada bahasa Indonesia. Okey. Baik. Bagi saya, guru adalah insan kedua selepas ibu bapa yang merupakan pendidik di sekolah. Kita juga sering mendengar bahawa guru adalah ibu bapa kedua bagi murid-murid. Baik. Dengan disebabkan murid-murid pergi ke sekolah dan masa mereka lebih kepada sekolah, dan ini kita boleh lihat bahawa rutin harian mereka penuh di sekolah. Jadi guru-guru tidak kira guru bahasa Inggeris, guru sejarah atau guru matematik sekalipun, mereka perlu memberitahu murid-murid untuk menggunakan bahasa yang benar. Dan kerana bahasa yang tidak betul akan merosakkan bahasa kita pada masa akan datang. Baik. Terima kasih atas info yang sangat mantap. Akhir sekali, boleh saya bertanya, apakah legasi utama yang ditinggalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan tokoh satu lagi iaitu Zabah, dan apakah pengajaran yang kita boleh pelajari, seperti kita boleh ambil itu dijadikan sebagai tauladan daripada perjuangan-perjuangan oleh kedua-dua tokoh tersebut. Okey, baik. Saya akan mulakan. Tokoh Zabah. Legasi terbesar Zabah ialah pembentukan sistem bahasa yang kita gunakan hari ini. Beliau meletakkan asas kukuh kepada sistem ejaan, tata bahasa dan gaya penulisan bahasa Melayu moden. Jadi di sini bahasa Melayu yang kita gunakan pada hari ini adalah semuanya daripada ideologi Pendeta Zabah, tokoh Pendeta Zabah ini. Selain itu, Zabah mewariskan semangat perjuangan, semangat mencintai bahasa sendiri sebagai lambang harga diri bangsa.
pengajarannya jelas. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi asas keutuhan bangsa. Baiklah. Seterusnya Fitri. Okay. Saya pula Tun Mahathir pula meninggalkan legasi kepimpinan dan dasar. Beliau berjaya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang kukuh dalam pentadbiran negara. Namun, lebih daripada itu, beliau mengajar kita bahawa memartabatkan bahasa tidak bermaksud menolak kemajuan. Kita boleh berbangga dengan bahasa Melayu sambil menguasai ilmu dunia. Pemikiran ini sangat relevan hari ini, di mana keseimbangan antara jati diri dan kemodenan amat penting. Baiklah. Dengan berakhirnya ucapan Fitri tadi, kita telah sampai ke penghujung majlis forum kita pada hari ini. Perbincangan hari ini sangat menarik dan membuka minda kita tentang pentingnya kita untuk menghargai tokoh-tokoh yang telah berjuang demi memartabatkan bahasa Melayu, bahasa ibunda kita. Sebelum kita menamatkan sesi ini, bolehkah Fitri dan Mus'ab memberikan sedikit rumusan atau harapan pada generasi-generasi muda tentang masa depan bahasa Melayu? Ya. Saya Ahmad Mus'ab berharap generasi muda tidak malu menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Bahasa ini bukan bahasa ketinggalan, tetapi bahasa yang mempunyai sejarah panjang dan nilai tinggi. Jika kita tidak memeliharanya, siapa lagi yang akan mempertahankannya? Sangat betul dan padat rumusan yang diberikan oleh Mus'ab. Seterusnya, rumusan oleh kamu Fitri. Saya, Ahmad Fitri, juga ingin menegaskan bahawa kemajuan dan bahasa boleh berjalan seiring. Kita boleh menjadi masyarakat moden dan berteknologi tinggi, tetapi tetap berbangga menggunakan bahasa Melayu. Jangan sampai bahasa ini hanya tinggal dalam buku sejarah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya rumusan yang diberikan oleh Fitri tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, iaitu Ahmad Fitri dan Ahmad Mus'ab, atas pandangan yang sangat bernas. Jelas bahawa Zaba dan Tun Dr. Mahathir merupakan dua tokoh yang sama-sama memperjuangkan bahasa Melayu dengan pendekatan yang berbeza, tetapi mereka mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu matlamat untuk memastikan bahasa Melayu terus menjadi bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan menjadi bahasa kebangsaan yang dihormati oleh orang ramai. Zaba menanam benih kesedaran bahasa dalam hati Melayu, manakala Tun Mahathir menyiram dengan dasar yang memperkukuh kedudukan bahasa itu di persada negara. Kedua tokoh ini membuktikan bahawa bahasa bukan hanya soal komunikasi, tapi soal jati diri, kemajuan dan maruah bangsa Melayu. Oleh itu, kita sebagai generasi baharu, kita bertanggungjawab untuk meneruskan perjuangan ini. Kita perlu menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, betul, kreatif dalam bidang kehidupan seharian kita, sama ada dalam bidang pendidikan, pembangunan, teknologi ataupun media sosial. Sekian sahaja rancangan Bahasa Jiwa Bangsa kali ini. Semoga semangat perpaduan tokoh-tokoh ini dapat menjadi inspirasi kepada kita semua untuk menjulang bahasa Melayu ke persada dunia. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.